Kari dengan kurma sebenarnya sama je cara masakan dia. Kena garing, rempah tu memang kena betul-betul garing, pecah minyak betul-betul. Wati suka masak pecah minyak tu berkali-kali. Kalau boleh macam 4 kali, 5 kali, maksudnya kita tambah air, dah pecah minyak kita tambah lagi. Sebab bagi Wati, garing tu dan pecah minyak berkali-kali tu dah masak dengan lebih lama tu akan lebih sedap sebab dia betul-betul garing. Lepas tu kalau Wati sebenarnya kalau makanan tak suka minyak banyak. Tapi bila berkaitan dengan kurma ataupun kari, Wati suka letak minyak tu banyak and then bila dia dah pecah minyak, minyak tu kita keluarkan. Sebab kita perlukan minyak yang banyak untuk kita bagi dia betul-betul garing. Sebaru dia jadi macam kari mamak. Macam tu.